Okay guys, so kau boleh tengok betapa besarnya motor ni. Satu parking penuh. So kita nak pergi ngopi-ngopi sikit sebab panas, dan kita nak pergi tempat sejuk sikit lah. That's good. So kita pergi right dekat Turki. Ya ke? Sejuk ke? Kalau dah macam ni punya panas. Betul masukkan tu. Masukkan apa? Macam belakang. So kita bawa Suzuki DRZ 4SM. Okay. Sebab aku letak phone kat belakang tengah charge. Satu hari tu aku kena sidai. Tahu jalan tadi? Nak aku waste lah. Kau waste lah. Aku terlalu banyak tag. Sekejap saya bayar. Kita nak singgah ke mana dulu? HP Okey bang, terima kasih. Hati-hati ni, hati-hati ni. Aku nak jalan. Last saya. Ini pandang. Elok. Aku nak jalan lagi, tutup jalan. Dah ni. Tak redup ada tu, tak panas. Tempat ni lain dulu. Gelap ke? Motor ni memang fun. Ni lagi fun tu, dia boleh bili-bili. Ya, saya beli. Tak apa pun tu. Boleh beli tapi tak reti je kan. Aku jadi extend. Fakar boleh beli. Aku tak tahu bili-bili pun. Fakar lain, dia racer. Racer tu. Pakcik tu dia tengok apa? Tak tahu. Aku lipat dia kau punya ni. Tak kena. Kena tu. Jadi besar tu, dia kau jadi besar tu. Batang lah, tengok batang lah. Dia besar tapi lembik lah. Dia biar sedang tapi keras macam tiang besi. Keras. Ya bodoh, panas je. Betul lah aku suka Hero Negara ni. Aku tak suka tu. Sebab keluar duit. Unless kalau boleh ride aku suka. Aku cakap awal aku, kalau kau nak pergi mana-mana kan, ada ROI lah. Tapi ada lah bercuti. Tapi kalau banyak kali setahun sampai 3-4 kali, ada ROI cantik lah. Ada event kan. Woi, Sudah tu jalan terang tu. To the
dah tak jalan tu. Kan empty. Masih nak pergi mana? Ni sabar di, laju di. Tunggu. Budak tu 50 ke? Baru Brazil tu. Oh, jam. Iyalah. Radio. Budak ni Indo ni kau dah expert. Kau tengok kita bawa MT macam mana kat rawang tu. Jadi depan ni kiri. Abang Selangor ni. Yang kiri dia pun nak kiri. Tak kuat dia ni. Biasa tu. Untung kau ni memang kuat bro. Tak, kalau kau bawa dia. Aku kat belakang ni biasa dia rasa. Aku rasa FT lagi kuat. Masih ni projek. Ni ada tu. Gayat dulu. Gayat. Kata gayat tinggi tu. Gayat dulu. Dia kena turun lagi baru sebab motor. Kona macam tu. Tapi sebab aku tengok tayar dia Dunlop ni boleh. Kalau tayar China tak betul lah. Tapi seat dia tak selesa Mat. Ada kuda tu. Kuasa kuda. Mana Mamat tu? Ada, Taris. Oh, lawa. Lotus. Lawa tu kita. Lotus. Kali dia tu. Lotus.
Wah, panas. Lama gila-gila weh. Aku rasa ada awal tahun tu je. Dengan Haral tu. Haral tak ada. Tu last year. Aku lagi lama dah tu. Ya, saya extend lagi. Extend aku masuk ke? Masuk ke? Ya, dengan Haral tu. Oh, Kau datang kemudian tu. aku nak hujan dah ni. Dah hujan ke tak hujan? Wah, pedih saya buntut aku lama-lama naik motor ni. Dia sebab keras je tau. Macam kau duduk atas papan ni tu. Ya. Ni motor ni kan kalau laju apa tadi 1.4 macam tu lah. Ni tempat aku first time jumpa kau tadi. Kau nak isi minyak ke? Isi lah yang satu bar ni dah nyala. Oh, isi dah. Nyala tak nyala. Kanan. Ni. Mana tu? Kau je kalau laju. Tiba aku 12 kerja kau ni. Yalah. 12 mph. Tapi nak panggil je. Tak buat laju sama je. Yang video aku bawa plate tu Syed buat semalam tu. Petang. Oh, ya. Kejap Ha. Ha? Macam mana? Oh, okey kan. Jumpa Zeus lah. You naik dulu. Tak laju. You naik dulu. Sama-sama lah. Naik dulu. You naik dulu. You naik dulu. Ha. Nanti kita lalu. Ha. Hai, call Faris tu. Ni tolong. Hey Siri, call Faris Nuri. Boleh? Aku tak boleh.